Hello, hi, Assalamualaikum guys. Welcome back to Adik A Channel. Guys, so untuk hari ni aku nak unboxing satu lori. Cuba teka lori apa. Lori ni guys, Volkswagen T2 pickup. Yang ini color apa ni ya? Coklat ke maroon? Aku dah ada dua yang aku dah buka. So aku dah buka yang ketiga. Color kelabu silver macam ni. Yang kedua color biru muda. So jom kita nak buka kereta ni. Alright. Aku rasa aku ada lagi satu kot. Warna hijau kata silap aku. Kita buka ini dulu, okay? Okay guys, so jom kita nak cracken lori Volkswagen T2 pickup warna coklat ni nampak ni logo Volkswagen. Dia punya tema Volkswagen nampak guys, ni belakang dia macam ni. So jom kita buka. Ni T2 pickup yang ketiga aku nak buka. Bismillah. Alright, kereta ni aku Yuk hadiahkan kau tak silap aku kereta ni. Okay, kita tengok bahagian tepi dia guys. Ada logo Hot Wheels. Dia ada kompartmen. Kita tak boleh buka lah. Okay, tayar dia macam tenggelam separuh macam tu. Tingkap terbuka guys. Steering dia belah mana steering dia? Steering belah kiri. Belah kiri steering. So ni belakang dia guys. Okay, ni belakang dia. Okay, ni bahagian atas dia tulis 15 2 1552. Okay, ni bahagian depan dia. Detail guys. Nampak logo Volkswagen tu. Cantik lah. Okay, ni bahagian belakang dia. Betul lah, engine kat belakang lah kan, Volkswagen kan. Cantik lah. Okay, so kita tengok casting tahun 2016 guys. Ini memang cantik lah. Dia punya decal pun cantik kan. Warna merah, oren, kuning, coklat. So jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Kita nak letak kat mana guys? Letak dekat sini, ataupun kita nak tukar dengan Mustang kita. Tak boleh. Kita nak bagi ngam-ngam. Muat tak letak sini? Muat lah guys. Sekejap kita letak benda ni kat sini. Kita letak T2 Volkswagen pickup kita kat sini. Alright guys, so itu je. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum. Bye.